وبركاته. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya kasihi lagi seorang lagi hari Sani, hari jatuhan kuasa pihak surau, Rasul Fadilah, para imam, para bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita senantiasa merampakkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata apa, dari sini kita dapat berhimpun, seterusnya menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Sudah tak sedar masa betul-betul cepat berlalu. Terima kasih. Adik saya, orang kata apa, tak sedar, tahu-tahu dah dekat 6.30 je. Jadi kita buat banyak urusan jadi tak perasan. Orang kata apa, kadang-kadang masa tu berlalu begitu saja. Mungkinlah banyak orang kata apa, urusan sana dan sini. Alhamdulillah, aku lihat yang kita dapat, orang kata apa, satu nikmat itu dapat menunaikan solat waktu berjemaah. Dan benda itu cukup besar kan. Di saat kita sibuk sana dan sini, perkara yang paling kita kena hargai adalah menghargai masa. Sebab tu Nabi sebenarnya hadis Nabi kata ni'matan, ada dua nikmat maqbulu fihi ma kathiru minan nas. Orang seringkali terpedaya ataupun banyak tertipu pada ini, iaitu as-sihhah wal faragh. Nikmat diberikan kesihatan, nikmat diberikan masa lapang kan? Kalau ada kesihatan, masa lapang, belum tentu dia buat dosa lagi, tapi acap kali mudah terlalai ataupun terpedaya. Sebab apa? Masa banyak kan? Mungkin hari ini banyak masa, dia mungkin tengok TV ke, tak sedar masa berlalu. Tapi esok masa dia dah sempit, banyak perkara yang dia nak buat tapi dia tak orang kata apa, dia tak dapat laksana. Sebab tu macam Raihan dia sebut kan, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara kan, masa kan, salah satu masa kan, sebelum sempit ni. Sebab tu antara dua nikmat lah yang kita kena hargai, nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Nikmat kesihatan ni nikmat yang simple tuan-tuan. Macam saya pernah share dulu kan, nikmat yang memang orang kata apa, setting by default tu dah ada dah. Maksudnya kalau kita telefon kita setting tu, kamera dah memang wujud ada dah. Jadi kita tak appreciate sangat pun sebab benda tu dah memang wujud. Tapi kalau kamera telefon kita dah problem, baru kita tahu. Nak tangkap gambar tak boleh, nak scan QR kan, sekarang banyak kena QR, ambil form lah borang kan, pun baru kita nampak peri pentingnya telefon kita dengan kamera. Itu baru sikit, itu baru kamera tuan-tuan. Apatah lagi kita ni kan, boleh berjalan, boleh naik motor, press. Kalau tangan ni problem kan, nak press motor tak boleh. Jadi macam mana kita nak keluar pergi kedai depan kejap, nak beli telur contoh, nak beli sarapan. Simple yang benda yang macam tu yang disebutkan sebagai nikmat kesihatan, yang perlu kita syukuri kan. Sebab dia nikmat yang memang setting by default tu dah ada dah. Ni kalau orang kata apa, nikmat-nikmat yang besar yang kita tak lihat dengan betul ataupun menghargainya, kelak bila orang kata apa, diuji tu, dia tidak akan nampak peri pentingnya. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi dah dekat kita. Begitu juga tuan-tuan, kebetulan kita pada 31 Ogos kan, itu nikmat disebutkan sebagai nikmat kemerdekaan kan, nikmat kemerdekaan. Orang kata apa, nikmat keamanan lah senang cerita, yang kita pun dah tahu dah sebut kan, merdeka. Tapi kalau tak ada keamanan tu, ini tuan-tuan nak duduk surau ni pun mungkin dah ada orang kata apa, 50-50 kan. Sebab apa? Nikmat keamanan tu tak ada. Jadi kalau nikmat keamanan tu ada, jangan kata tuan-tuan nak duduk surau, nak pergi healing tengah malam pun tak ada masalah. Selalu kat Ampang kat apa, yang daripada bulanan ni kita ada bukit, ada turun sikit, ada yang dapat view tu kan, tu boleh healing orang jaga kan, tengok. Selalu dulu tak ramai sangat, sekarang saya tengok macam ramai je. Lagi ada kedai kan, dah viral sekarang. Nak ceritanya apa tuan-tuan, nikmat keamanan ada. Tapi kalau nikmat keamanan tak ada, tuan-tuan tak sempat nak healing kat situ, semua healing kat rumah je kan. Tu nak ceritanya betapa kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu jugalah dalam kehidupan seharian ni, orang kata apa, kita kena ambil satu urusan tu step by step. Saya share satu kaedah lah, satu kaedah yang kaedah ni digunakan dalam ilmu faraid, tapi dia boleh diimplement dalam kehidupan seharian kita. Satu kaedah, dia berbunyi macam ni.
man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi li kulli syai'in waqtu. Barang siapa yang tergesa-gesa di dalam satu perkara sebelum sampai pada waktunya, uqiba bihirmani, dia akan terharam ataupun dia akan tak dapat mencapai apa yang dia nak sampaikan, apa yang dia nak maksudkan itu. Likulli syai'in waqtu, dan pada setiap sesuatu yang kita nak tu ada waktunya. Maksudnya kan, kalau kita contohlah nak bertanam kan, tak adalah hari ni kita tanam pokok, esok kita dah tengok dia berbuah ke. Hari ni mungkin kita pergi walk lah, jogging ke kan. Tak boleh lah kita nampak hari ni kita dah start, esok terus-terus nak nampak hasil dia kan. Tak boleh lah macam tu. Hari ni kita simpan duit dalam kita dah start melabur lah, contoh dalam investment account mana-mana kan. Esok dah nak tengok result dia kan. Tak boleh lah macam tu kan. Dia semuanya ada waktunya. Itulah kaedah ni yang semua tu ada datang dan pada waktunya. Nak ceritanya macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meneruskan pengajian kita pada kitab Safinatun Najah kan. Safinatun Najah, kita membahaskan tentang ilmu fardu ain. Sebut ilmu fardu ain tu semua dah tahu dah. Dia ada 3 cabang besar lah. Ada ilmu akidahnya, ilmu fiqhnya, dan juga ilmu tasawuf kan, ilmu berkaitan dengan hati. Yang semua ilmu ni kita dah belajar lah, sama ada di peringkat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, bahkan di universiti pun kan. Tapi ilmu ini dah kita pelajari, wajib untuk kita menggunakan. Contoh apa yang memang kita perlukan seharian, iaitu ilmu bab solat. Solat daripada kita orang kata apa, start balik, sakit ke tak sakit ke, semua waktu tu perlu untuk kita laksanakan. Kalau kita sakit dalam kadar yang kita laksanakan dalam kadar kita sakit lah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ibadah solat adalah satu ibadah yang tak ada pengecualian. Daripada tuan-tuan dan puan-puan sihat sampai sakit kat hospital pun tersandar je kan, tak boleh gerak kan, hanya boleh makan je kan, contoh, pun wajib kena solat. Tapi kalau orang sakit dia ada kadar dia lah kan. Dulu kita dah bahas kejap kan, contoh kalau orang tu nak berwuduk macam mana kan. Jadi kalau contoh tangan dia ada simen kat sini, adakah dia kena sapu juga dekat dalam simen tu kan. Kita dah bahas dah sebelum ni kan. Kalau setakat yang mana kulit dia boleh kena air, dia sapukanlah. Kalau kena simen dekat atas ni, contoh tangan anak patah ke apa kan, kita patah ke, jadi sekadar lalukan air sahaja. Kalau boleh kena air, tak boleh kena air, tak perlulah kita lalukan kan. Itu antaralah yang telah dijawab. Saya menjawab soalan itu berdasarkan panduan yang telah diberikan oleh pihak JAKIM lah, penerbangan JAKIM. Sebab mereka dah ada buat buku. Kalau ikut bahasan bab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Syafi'i lebih strict sikit. Mazhab Syafi'i dia bukan strict, maksudnya mazhab Syafi'i dia ihtiyat, berhati-hati dalam bab ibadah ni. Sebab tu kita dalam bahasa kita banyak bertaklid pada mazhab Maliki, terutama dia orang yang sakit tu lah. Yang boleh buat decision ni selalu ashabus sama mufti kita lah kan. Bila nak decision tu macam mana kan. Jadi saya nak ceritanya, kalau ada orang sakit di kalangan keluarga kita ke saudara, satu perkara yang kita kena check, adakah dia dah solat ke belum. Itu je. Kalau dia nak solat, dia tak tahu, ambillah buku tu kan, buku panduan sakit yang telah diterbitkan oleh pihak JAKIM tu. Ingat saya, setakat saya ke hospital kerajaan memang ada hadir lah tuan-tuan kan. Setakat saya pergi tu memang ada. Cuma swasta saya tak pastilah, tapi kalau setakat saya visit government hospital tu dah memang ada. Even dalam PDF kita pun ada kan, kita boleh download dan kita boleh share. Tuan-tuan boleh baca pun dah boleh faham dah dengan cepat, sebab dia ada gambar grafik lah. Tu kita nak cerita je supaya hubungan dia dengan Allah Ta'ala tu senantiasa bersambung kan. Maksudnya nak ceritanya dalam keadaan kita sakit tuan-tuan, tak ada lain yang kita nak kan, selain yelah kawan kerabat, saudara datang. Tapi benda yang kita nak tu adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu terjaga. Sebab tu kita, orang dengan sakit ni kita kena check, pastikan dah solat ke belum kan. Ni antara perkara ni lah. Sebab kadang-kadang saya pun terkejut juga, ada kajian kan, kajian menunjukkan orang kat hospital, masuk hospital dia tak solat. Saya pun lagi terkejut kan. Sebab terkejut tu kan sebab apa? Sebab fitrahnya kita dalam keadaan sakit, kita lebih nak dekatkan, usaha lah kan nak solat dan sebagainya. Itu memang fitrah kita. Tapi bila dah, mungkin sebab dia rasa dia dah duduk hospital, tangan dia patah contohlah kan, ataupun dia dah tersandar kan, dia kata mungkin ada pengecualian lah kan kat situ. Mungkin dia rasa macam tu. Ini tanggungjawab kita lah kan, sebagai orang Islam, ahli keluarga terdekat kita, kalau nampak benda tu, wajib untuk kita menasihatilah. Dia tak boleh ambil wuduk, kita tolong kan, dengan syarat dia boleh kena air lah. Tak boleh kena wuduk, tak boleh kena air, ambillah tayamum kan, ambil tayamum untuk dia laksanakan. Kalau tak boleh tayamum, tak boleh wuduk juga. Contoh, dua-dua tak boleh, doktor kata tak boleh.
disahkan oleh doktor. Dia mintalah dia solat hormat waktu. Tapi sebagai ahli waris, ahli keluarga, kita wajib nak catat balik. Kalau besok dia sembuh, wajib untuk dia qada. Tapi kalau yang dia boleh ambil taharah dalam keadaan dia bertayamum ataupun berwuduk, tu tak apa. Walaupun contoh dia patah sini kan, dia sapu sikit sini, lepas tu saya jalan tak sapu sebab patah kan, ataupun sebab kena simen kan, tu tak mengapa. Kalau dia berwuduk dalam keadaan berwuduk atau tayamum, tak perlu qada solat. Tapi kalau dia tak bertayamum atau berwuduk, dia solat dalam keadaan hormat waktu je, tu wajib qada. Sebagai ahli keluarga terdekat, wajib catat. Tapi kalau besok dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ahli waris tak perlu pun nak qada solat. Cumanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Allah Taala Maha mengetahui kedudukan hamba tersebut, dia yang menguji hamba tu. Jadi dalam keadaan dia uji pun dia tetap solat juga. Cuma dalam keadaan solat hormat waktu. Tu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ki dia setiap waktu tu wajib dia solat. Tapi kalau orang sakit tuan-tuan, memang dibahas oleh para ahli ulama kita, termasuk Jabatan Mufti Ulama dia keluarkan Q&A juga ataupun artikel ringkas berkenaan bolehnya solat dalam keadaan dia menjamakkan. Dia bukan mengkosongkan solat tuan-tuan, dia menjamakkan. Maksud saya, dia jamak takdim ataupun takhir. Maksud saya, contoh Zuhur dengan Asar kan, ada solat jamak takdim. Maksudnya dia solat dia jamakkan ataupun dia takhirkan solat tu Zuhur dengan Asar pada waktu Asar pun boleh, tak jadi masalah. Itu juga Maghrib dengan Isyak pun boleh juga dalam keadaan dia sakit lah kan. Tu boleh juga dilakukan. Jamak dengan sakit pun dibolehkan juga. Ustaz, kita tanya ke Ustaz? Boleh. Sebab Ustaz dah sebut, kalau pasangan kita kita boleh bangun, jadi kita nak ambil sembahyang tu, nak niat macam mana dia tu? Kita nak sapukan ke tubuh dia. Kalau pasangan kita kan, Pasangan kita. kita pertama sekali kita ambil sarung tangan lah, yang pertama. Yang kedua, the moment kita nak sapu pasangan kita tu, dia yang niat, bukan kita. Kita just tolong dia. Ni contoh, dia kan memang dia sedar lah kan. Jadi kita kata, contoh, kita panggil lah nama isteri kita, contoh namanya Mina, contoh kan. Mina, hadirkan niat lah. Dia hadirkan niat lah. Dan kita letakkan tangan kita, dia hadirkan niat. Kita just sapu seperti biasa je lah. Tak ada masalah. Tangan tu kena berlapis ke atau? Berlapis. Wajib berlapis. Berlapis. Sebab kita dapat kita dalam mazhab Syafi'i kan. Kita kena ada lapis lah, sama ada sarung tangan ke ataupun apa-apalah yang tak menyentuh secara direct. Secara direct. Baik tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan pembahasan kita, bahasan yang kita bahas sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan mandi wajib, dan juga pembahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan mandi kan. Jadi perkara mandi wajib ni seperti yang kita sedia maklum, sisi mazhab kita ada dua rukun ni. Bila sebut rukun ni perlu dihadirkan kan? Perlu dihadirkan dua je lah. Iaitu yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan kan? Maksudnya di momen kita basuh mana-mana anggota wuduk kita, anggota badan kita mana-mana, terkena bahu ke, dekat shower kan kita buka, terkena bahu, tak kisahlah mana-mana anggota badan. Di momen dah kena air, terus kita hadirkan niat mandi wajib, dah boleh lah laksanakan. Itu paling kurang lah kan. Tu cara dia. Kalau lah tiba-tiba seorang tu dia mandi wajib kan, dia masuk bilik air, dia mandi punya mandi, dia lupa nak hadirkan, padahal badan dah basah semua ni kan. Dia kena niat semula balik dah. Dia kena niat semula balik. Sebab apa? Masa dia basuh tu, dia sekadar membasuh kebiasaan je lah, nak mandi macam biasa kan. Dia tak menghadirkan niat. Sebab tu niat tu penting. Dia membezakan ibadat dan juga dia membezakan adat. Itu dua perkara yang perlu untuk dilihat. Baik. Terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini kita akan melihat perbahasan berkenaan dengan syarat sah wudu. Syarat sah wudu dia ada 10 perkara kan? 10 perkara yang tidak orang kata apa, perlu untuk kita lakukan. Maksudnya apabila kita nak berwudu, ataupun dia sama juga syarat ini terpakai ketika mana kita mandi wajib. 10 syarat ini mesti ada. Di 10 syarat ni tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah ya. Ini sama-sama recap. Kerana inilah yang akan menyebabkan orang kata apa, ibadah kita diterima ataupun sah ataupun tidak. Baik. Kita pergi syarat sah wudu. Faslun syurutul wudu'i 10. Fasal yang menyatakan syarat-syarat sah wudu ini ada 6 perkara.
Yang pertama, al-Islam wal tamyiz wal naqa'u 'anil haid wal nifas. Dia ada tiga permulaan dulu. Yang pertama itu adalah Islam, mumayyiz dan juga suci daripada darah haid dan nifas. Islam tu maksudnya apa tuan-tuan? Setiap ibadah tu dia mesti muslim lah kan. Kalau dia tak muslim, tak sah lah ibadah tersebut. Dan Islam, orang kata, dan mumayyiz ini adalah dua syarat yang perlu ada dalam setiap ibadah. Mumayyiz ini maksud apa tuan-tuan? Maksudnya budak-budak ataupun kanak-kanak yang dia boleh tahu baik dan buruk. Contoh kalau tuan-tuan bagi apa? Bagi api ataupun bagi benda bahaya lah, contoh kan, pisau dengan apple. Dia akan ambil apple lah, dia tahu mana baik, mana buruk. Lepas tu dia boleh berikan diri sendiri, dia boleh pergi beristinja, buang air besar, buang air kecil. Itu kanak-kanak dah mumayyiz. Maksudnya walaupun tak wajib solat, tapi the moment dia dah mumayyiz, dia ambil wuduk, sah tak wuduk dia? Sah. Itu kita nak cerita kan. Jadi itu poin yang benar. Baik, dia mesti Islam, dia mesti mumayyiz. Dan yang ketiga, dia mesti suci daripada haid dan juga nifas. Ini disebut sebagai mani syar'i kan. Yang penghalang yang dari segi syarak. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya adalah ada je benda ni dia tak wajib ataupun dia tak boleh nak bersuci sebab dia sedang berhadas besar. Contoh orang tengah haid, contoh orang tengah nifas, dia sedang berhadas besar, dia ada benda besar lagi. Sedangkan kita dah maklum, nak ambil wuduk ni nak menghilangkan hadas yang kecil. Hadas yang besar ini perlu dihilangkan dengan mandi wajib kan. Sebab tu bagi orang wanita tu kalau sedang haid nifas tu, dia ambil wuduk tidak sah. Ataupun dia kena tunggu dululah, maksud saya dah hilang dia punya haid nifas tu, mandi wajib, ambil wuduk dan bolehlah solat sebagai contoh. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Maksudnya jika ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit kan? Contoh cat ke kan, cat tengah gotong royong masuk luar, gotong royong surau ke kan kemerdekaan, setengah majlis surau ada buat kemerdekaan, dia buat gotong royong kan, dia pun pakai cat kan, ada kena kat sini, ada kena kat sini kan. Jadi kalau dia ambil wuduk tak sah lah. Sebab apa? Daerah yang kena patut ambil wuduk tu, contoh tangan ni kan, ada terlekat cat kat sini kan, wajib tu dia hilangkan terlebih dahulu kan. Kat kuku ni ke contoh kan, warna kuku ke, saya tak mahir lah. Cuma kalau ada warna kuku ke apa, kalau ada orang ahli bidang tu, tanya dia lah. Kok lah boleh serap air kan, tu tak apalah kan. Sekarang macam ada rambut, ada orang buat inai rambut kan. Inai rambut bukan warna perak je kan. Sekarang dah warna lain-lain dah kan. Warna, saya tengok warna macam-macam warna dah ada lah. Saya ada tanda halal lagi. Jadi benda tu tak jadi masalah kan. Jadi kalau boleh serap air, tak jadi masalah. Tapi kalau tak serap air tu problem kan. Terutama contoh orang ambil apa? Ambil yang dia dye rambut kan. Dia dye rambut, jadi rambut tu tak serap air. Bila tak serap air, macam mana dia nak satu dia nak solat lah. Kedua, bila dalam keadaan janabah ataupun hadas besar kan, macam mana dia nak terangkat hadas besar dia tersebut dalam keadaan air tak serap ke dalam kepala dia. Ni pun problem juga kan. Sebab tu nak warna rambut sekarang tak ada masalah dah kan. Dengan syarat pastikan warna rambut dia ambil tu dah ada cop halal kan. Halal betul lah tuan-tuan kan. Memang ada. Ingat saya kenal lah seorang senior, tak rapat, cuma saya kenal beliau, kawan juga dalam Facebook. Isteri beliau, ingat saya ada buat produk yang saya lupa je nama tu. Kalau tak, saya dah boleh promote dah. So tuan-tuan puan beli kan, kalau nak beli kan, warna rambut tu. Itu ada viral dekat TikTok sekali saya tengok. Cuma saya lupa, tapi saya kenal lah Ustaz Azam. Ustaz Azam tu isteri beliau lah yang buat warna rambut. Dia kebetulan belajar di Al-Azhar juga. Cuma beliau senior saya lah atas lah. Pergi Mesir awal lagi, waktu usia 16 ke 17. Masa duduk SPM lagi lah beliau dah ke Mesir. Baik. Seterusnya, sah wuduk kalau ada dakwat ataupun warna yang boleh sampai air ke kulit. Contoh macam tadi lah, contoh apa? Dawat pen. Contoh lah dawat pen kan, tapi memang boleh serap kulit kan. Contoh, proceed je. Walaupun pen tu kena dekat kulit daerah kita, tempat wuduk. Dia kalau kena dekat sini tuan-tuan, contoh tuan-tuan cat kena dekat bahu, tak apalah, tak ada masalah pun kan. As long barang tu ataupun bahan tu bukan bahan yang najis ke apa, tak apa kan. Kena kat sini contoh, kat bahu, tuan-tuan pergi solat, tak apa, tak ada masalah. Sebab bila tuan-tuan wuduk tak termasuk dalam daerah
daerah yang nak kena wuduk tu. Jadi no problem, as long benda tu suci lah. Kan? Ini tak macam masalah. Itu antara perkara yang boleh untuk dia. Seterusnya, wa an yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma. Ini penting. Tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wuduk itu yang boleh merubah air mutlak. Ini contoh apa tuan-tuan? Contoh ni terutamanya wanita lah. Orang lelaki pun sama juga. Wanita terutama dia. Contoh kalau pergi office kan. Pergi office nak solat kan. Kan dia selalu singkirkan dia punya make up terlebih dahulu kan. Perlu untuk dia singkirkan dulu make up tu. Dia jangan make up tengah tebal tu dia ambil air dia balur dia sekali kan. Memang tak sampai tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, sifat air tu dah berubah dah waktu tu. Dia dah jadi air make up ketika tu kan. Dia dah bercampur lah. Sebab apa? Make up tu dah ada kan. Jadi wajib untuk dia hilangkan terlebih dahulu make up yang dia ada tu kan. Dah hilang. Dan barulah bila air tu kena kat kulit dia tu, memang air mutlak yang tempel kat kulit dia tu kan. Utama tu dekat apa? Bibir kan, hijau kalau ada kan. Pun kena singkirkan terlebih dahulu kan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu masa saya baru start kerja, baru fresh graduate kan, saya tengok, saya puji lah orang perempuan kan, solat waktu asar awal waktu. Saya tengok, ramai orang perempuan asar kan awal waktu. Saya tanya kat sini, saya kata, bagus orang perempuan ni solat asar awal waktu. Lepas tu, waktu baru sini saya cakap tak, diorang menghimpunkan dua solat pada waktunya. Maksudnya Zuhur tu kat lewat waktu. Lepas tu contohlah kan, asar pukul 4 jadi 3.50, 3.45 lah kan, ataupun 3.40 lah contoh dah solat. Dia datanglah surau kan, solat Zuhur, nanti dah masuk je waktu asar, terus solat waktu asar kan. Saya pun baru saya tahu itulah. Punya trik dia tu saya tengok mana-mana office pun lebih kurang macam tu lah kan. Tapi ala kuliah yang penting kita solat lah tuan-tuan. Yang bukan cuma saya nak cerita dia. Yang penting kita solat. Yang kedua, bila part nak taharah ni macam saya cerita tu lah, singkirkan dahulu lah. Kalau orang lelaki pula, selalunya mungkin kat muka tak ada make up, tapi rambut tu kadang-kadang ada gel kan. Ada punya apa lah macam-macam kan. Tak salah kan. Cuma kalau boleh, dia kena, pertama tu kita lihat kat mana daerah rambut kan. Kita dah tahu dah daerah rambut kita. Kalau kita tahu kat atas ni je yang kita rambut kan, minyak memang lebat kan. Kat belakang ni masih ada rambut. Kat belakang ni masih daerah kepala kan. Kawasan yang belakang ni kan, kawasan belakang ni masih daerah kepala lagi. Jadi boleh kita ambil air, sapukan dekat kawasan tersebut. Tak jadi masalah juga kan. Tapi kalau satu rambut tu dah semua dah minyak, bersihkan dulu sebahagian sedikit kawasan tu, supaya bila mana kita ambil air tu, kita sapu tu kawasan-kawasan memang air mutlak lah, air bukan air dah bercampur lah. Itu yang antara perkara yang boleh untuk kita lihat. Tetapi kalau benda tu benda yang sedikit dan tak mengubah sifat, contoh macam ada apa, abu-abu atau apa-apa lah, daki-daki sikit ke kan, ataupun setengah sebut dalam kitab disebut zafaran kan, pewangi sikit kan, yang tak mengubah sifat air tu tak jadi masalah, dengan syarat sedikit. Tapi kalau dah banyak, sikitkanlah terlebih dahulu kan. Contoh macam kalau kita orang lelaki selalu minyak rambut lah kan, sikitkanlah. Ataupun kalau dah tahu kat atas dia rambut banyak ni, belakang ni lah kita letak air lah, insyaAllah kita basuh kita punya kepala. Baik, seterusnya wa ilmu bi fardiyati. Dan seterusnya dia mengetahui tentang kefarduan wudu. Maksudnya dia tidak ragu tentang kewajiban wudu dan dia yakin. Dan dia mengatakan apa, dia tahu kat mana yang disebutkan kewajiban wudu. Maksud saya, at least bagi kita sebagai orang Muslim, basic dia adalah kita tahu bahawasanya wudu tu rukun dia ada 6 kan, paling kurang kan. Niat, basuh kepala, basuh tangan, sapu kepala kan, membasuh kaki, dan juga tertib. Ni 6 kan, kita dah tahu kan. Basic dia 6, kita kena tahu. Tak tahu sunat tak apa, contoh apa, bergumur-gumur ke kan, tu tak apa kalau tak tahu. Tapi 6 ni kena tahu. Dan juga dia tak boleh meyakini benda fardu tu sunat. Contoh apa? Dia kata okey, kena ambil wuduk, cuma basuh kepala ni sunat, sebagian daripada sunat wuduk. Tak boleh. Tapi kalau dia kata contoh basuh menyapu kepala kan wajib kan, sekadar sebahagian kan. Kira-kiranya dobit ni adalah tanpa parameter yang ulama letak 3 helai rambut kan, contoh kan. Dan sikitlah kita dah letak sikit dekat kepala kita sini contoh. Tapi dia nak buat banyak, kan, dia meyakini yang banyak tu sunat, tu tak masalah kan, tu okey. Cuma kalau dia meyakini benda fardu tu sunat, tu problem. Contoh apa, tangan ni sunat dia, tu tak boleh. Itu antara perkara yang perlu untuk dia tahu, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran,
Yang surah Al-Maidah kan. Ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah, wahai orang yang beriman, jika kamu nak pergi solat kan, faghsilu wujuhakum, maka sapulah, terbasuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan juga tangan-tangan kamu, ilal marafiq, hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan juga sapulah sebahagian daripada rambut kamu. Sebab tu mazhab Syafi'i, kalau siapa belajar fiqh Syafi'i tu secara detail dia akan tahu. Ulama kasih linguistik pun para ulama kita bahas. Famsahu bi ru'usikum. Pak kat sini ni ataupun bi ru'usikum kan. Sapulah rambut kamu kan. Sapu rambut ni sapu kepala ni, sapu kepala semua ke atau sapu kepala ni sebahagian je. Jadi para ulama mazhab Syafi'i istidlalkan dalil Al-Quran ni, mereka memandang menyapu kepala sebahagian saja. Lepas tu tak boleh. Kalau contoh orang Pak Arab ke, dia tengok kita ambil wuduk lain sikit kan, dia kata kita salah kan. Kadang-kadang Arab ni kadang pun susah juga kan, dia kita ikut dia kan. Sedangkan para ulama kita, terutama mazhab Syafi'i, memang dari istidlal dia dah cantik tuan-tuan. Yang ulama dia ulama yang besar-besar. Jadi siapa? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Sayyuti, apa lagi, Imam Ramli, Ibnu Hajar. Ramai lah para ulama yang memang kibar-kibar kan, yang besar-besar. Dan kalau kita nak dekat dengan bahasa tu, contoh kalau main kelab bola sepak tu, kalau kelab kat Malaysia ni line up dia JDT lah tuan-tuan kan. Dia bukan kalang-kaling orang memang top tier lah kan. Tapi bukan kita kata mazhab lain salah tak, kita nak ceritanya mazhab kita dah ada metodologi dia, bagaimana mereka nak memberikan satu rumusan hukum. Dan seterusnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga membasuh kepala sehingga ke perkulan. Ini antara perkara wajib lah. Nak buat lebih sikit tak jadi masalah. Contoh apa? Tuan-tuan nak basuh ke siku kan, sekadar ni je kan. Tuan-tuan lebihkan sedikit, itu sunat, tak jadi masalah kan. Itu yang lebih terbaik, kita lebihkan sedikit supaya apa? Supaya kita yakin bahawasanya kawasan wajib pun kita dah settle kan, apatah lagi kawasan yang kata kita lebihkan sikit supaya kita lebih yakin. Dan juga kawasannya orang kata apa, lebih kita memang dah tahu dah, memang kita dah sempurnakan kawasan wuduk tersebut. Baik, itu antara perkara lah. Kita kena mengetahui kewajipan ataupun kefarduan wuduk tersebut. Dan seterusnya, wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Dan juga tidak boleh dia menganggap suatu fardu daripada fardu wuduk itu sebagai sunat. Yalah kan, macam saya cerita tadi lah, tak boleh dia anggap, contoh salah satu rukun wuduk yang tadi kita sebut yang 6 itu adalah membasuh kepala. Tak boleh dia anggap membasuh kepala itu adalah sunat. Walaupun dia basuh kepala, tapi dalam ilmu yang dia tahu, dia kata basuh kepala ni sunat pun tak boleh. Sebagaimana dia meyakini bahawasanya solat zuhur itu adalah sunat, solat fardu zuhur tu sunat. Tak boleh tuan-tuan kan. Sebab tu benda yang maklum bin darurah, benda yang memang maklum diketahui, mana yang fardu, mana yang memang kewajipan dia sebagai seorang muslim, solat 5 waktu. Tak boleh dia kata salah satu daripada solat 5 waktu itu sunat. Macam tu juga dalam perkataan yang wuduk ni, lebih-lebih lagi lah wuduk kita ketahui mana yang wajib, mana yang sunat. Dan juga kira adalah di momen dia dah laksanakan fardu, tak laksanakan sunat pun tak menjadi masalah kan. Tapi kalau ada masa, buatlah kan. Kenapa kita kena tahu tuan-tuan benda yang wajib je dan juga benda yang sunat je, supaya bila mana pokok lah kan, kita diuji air kurang kan, contoh ataupun tuan-tuan perempuan pergi stadium kan, ataupun selalu balik kampung tiba-tiba terkandas sebentar, nak jumpa kereta jauh lagi, air kat dalam kereta ada 2 botol, nak kongsi dengan keluarga 6 orang contoh kan. Jadi kita dah tahu mana yang wajib, yang perlu kita ambil wuduk supaya kita dah boleh settlekan keperluan kita kan. Tak adalah kita nak habiskan air yang tinggal 2 botol tu kat tepi highway tu untuk buat perkara-perkara sunat. Contoh dia macam tu kan. Kata baiknya buat fardu dengan sunat lah, tapi kalau air tu sikit, buat je lah perkara fardu. Itu contoh dia. Baik, Seterusnya adalah berkaitan dengan wal ma'u at-tahur, dan juga menggunakan air yang suci, air yang mutlak. Ni antara perkara yang maklumlah kita tahu air ni boleh sebut saja air mutlak kalau kita orang bandar ni, kita buka air pipe dekat ni lah kan, rumah kita kan, itu adalah air mutlak lah tuan-tuan. Sebab tu daripada air yang mana disediakan oleh pihak Syabas lah. Cuma selalu bahasan selalu orang tanya yang kalau guna air yang klorin macam mana kan. Air ni kan semua daripada kita memang ada klorin kan. Maksud saya air tu memang dah bercampur dengan klorin kan. Sebab dijawab oleh
Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, mantan di wilayah kita kan, dia mengatakan diharuskan dan tidak mengapung untuk berwuduk ataupun mandi wajib maupun membersihkan najis dengan air paip dan air seumpamanya yang mengandungi klorin serta sah bersuci dengannya. Hal ini kerana klorin adalah suci dan tidak menjadikan air itu rosak maupun najis. Sebab klorin ni kita dah maklum dah kan, dia nak bunuh bakteria dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama, pemerintah saja terpaksa meletakkan klorin juga dalam air-air ini supaya apa? Dapat dekat rakyat air yang selamat lah untuk diminum, untuk digunakan dalam kehidupan seharian kita kan. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan juga Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan juga tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Tetapi kalaulah air klorin selalu dia datang dalam keadaan yang jernih tuan kan. Tapi kalau dah keluar sangat, contoh apa? Contohnya buka je susu keluar kan. Boleh dulu kita tadah dulu, nanti lepas setengah jam tu apa, air tu dah memang dah okey dia balik sebenarnya kan. Tak menjadi masalah. Dia kadang-kadang selalu orang yang jadi was-was tu dia bukan sebab air klorin tu, sebab bila dia buka tu memang dia dah jadi susu lah kan. Bila dia buka tu dah memang putih kan, jadi tak ada sifat air kan pada mereka kan. Jadi bolehlah kalau orang was-was macam tu, air tu tak najis pun kan, semua ataupun tak ada masalah pun. Dia kalau orang yang macam tu, dia nak berhati-hati, dia just tadah dulu air tu kan, mana air yang dia nak tu. Jadi biarkan sebentar, setengah jam mungkin, air tu dah akan nampak balik dah jernih kan. Ambillah wuduk daripada air itu tak menjadi masalah. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, wa dukhulul waqti wal muwalah idaimil hadas. Ni syarat yang ke-8 dan ke-9 ini adalah untuk orang-orang yang diuji. Diuji contoh apa? Istihadah, darah keluar, dia dah haid dah kan. Haid dah lebih 3 hari malam-malam dah ni, masih keluar darah lagi. Itu dah dikira sebagai istihadah, darah wasap. Apa lagi? Ataupun darah selepas daripada darah haid lah. Ataupun orang yang diuji dengan kencing tak lawas contoh kan. Dia terpakai daripada dua hukum, iaitu perlu dah diambil wuduk setelah masuk waktu solat. Perlu diambil wuduk setelah masuk waktu solat. Contoh perempuan yang istihadah, dia dah haid kan, bila malam dah settle dah ni, sebab bila malam sisi mazhab kita tu dah max je. Lebih daripada tu dikonsider sebagai darah istihadah. Tapi perbahasan ni perlukan para ulama juga yang bahaskan ni, sebab darah perempuan ni lebih tricky part sikit. Sebab orang perempuan sini tahu kan, dia memang dia balik dia kadang 7 hari ke 7 malam kan. Jadi dia boleh kenal mana yang warna kuat, mana yang warna lemah. Ni orang kata apa, orang perempuan lebih mengetahui lah. Para ulama kita cukup detail dalam bahasan ni. Cuma saya nak cerita asasnya, kalau orang perempuan lebih daripada waktu haid ni, dia kira darah istihadah, dia perlu ambil wuduk setelah masuk waktu solat. Itu key dia. Begitu juga dengan orang-orang yang macam kencing tak lawas ataupun senang keluar angin kan. Contoh keluar angin kan, dia asyik keluar angin kan. Itu pun perlu diambil wuduk setelah masuk waktu solat. Maksudnya macam mana? Contoh orang kencing tak lawas, bila masuk je waktu solat, masuk je waktu solat, azan asar contoh, ataupun azan isyak kejap lagi ni, dia terus pergi ke bilik air, bersihkan macam mana. Mungkin dia nak ikat ke apa kan, dia dah ikat dah semua, dia dah masukkan cotton ke apa sebagainya, dah buat dah tugas dia. Okey, dah settle dah, lepas tu dia dah suci semua, dia ambil wuduk. Ketika mana dia ambil wuduk, kalau bagi orang kecil tak lawas, keluar juga ketika tu kan, lintis ke apa sebagainya, tak jadi masalah. Dia terus dia ambil wuduk macam biasa, solatlah seperti biasa. Ini perkara yang perlu untuk dilihat lah. Adakah salah untuk dia ambil wuduk sebelum masuk waktu solat? Tak ada masalah. Cuma wuduk yang diambil tu tak boleh digunakan untuk solat selepas tu. Itu je masalah dia tuan-tuan. Sebab pergi dia, sebab dia sedang diuji dengan penyakit tersebut lah. Contoh kencing tak lawas tu. Begitu juga dengan orang yang haid, yang mengkasih orang yang istihadah. Dan yang terusnya adalah mualat, bagi orang yang sentiasa berhadas. Mualat ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia laksanakan satu kewajipan ataupun satu rukun ke rukun yang lain sehingga settle. Kalau kita tadi contoh mualat untuk ambil wuduk, untuk mandi wajib, benda ni sunat. Maksud saya kalau tuan-tuan pergi bilik air nak mandi wajib, mandi separuh je, lepas tu tidur kan? Tidur 5 pagi tu bangun, nak mandi balik, nak settlekan bahagian bawah pula, boleh, tak ada masalah.
kan? Tak ada masalah. Begitu juga ambil wuduk. Ambil wuduk kat rumah, kat sini kan rumah. Ambil sampai apa? Basuh sampai kepala kan. Lepas tu datang surau, basuh kaki je. Boleh tak? Boleh. Untuk orang yang sihat lah. Mualat ni sunat di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, tapi wajib kepada orang yang sentiasa berhadas. Maksud saya, kalau orang tu dia sentiasa berhadas, contoh orang kecil tak lawas tu sebagai contoh, kat rumah tu dia dah settlekan dah, end to end. Dia kena settlekan semua supaya dia dah settlekan dah. Maksud saya daripada kepala sampai kaki, dia dah settle ambil wuduk. Kalau dia nak mandi wajib, dia kena settlekan end to end juga. Perlu untuk dia settlekan semua. Baik. Seterusnya, saya ambil sedikit permasalahan semasa. Ditanya dekat Jabatan Mufti Wilayah. Soalannya berkaitan dengan bolehkah kita bersuci menggunakan air dadahan pendingin hawa. Ni pun soalan orang tanya kan. Dalam ekor kat rumah dia ada 5 kan. Dia pasang sekali boleh dapat 1 kolam contoh tuan-tuan kan. Dia boleh dapat banyaklah sebenarnya kan. 1 baldi kan. Jadi boleh ke tak boleh? Kan? Jadi dijawab oleh pihak Jabatan Mufti Wilayah. Mereka mengatakan mereka cenderung mengatakan bahawasanya air yang keluar daripada air pendingin hawa ini adalah airnya bersifat air mutlak, suci lagi menyucikan. Maksudnya bila kita sebut saja air itu air mutlak, dia suci lagi menyucikan. Maksud saya, contoh air ni air yang mutlak kan, dia suci lagi menyucikan. Maksudnya dia bukan suci saja, tapi dia boleh menyucikan juga kan. Macam contoh, tuan-tuan nak pergi istinja lah kan, pergi buang air kecil kan. Maksudnya air yang tuan-tuan guna tu dia suci, dan dia serta dia menyucikan. Kalau air kopi, air Milo, dia suci tapi dia tak menyucikan. Kan nampak beza dia kan? Contoh apa? Air Milo. Dia suci kan? Boleh buat minum tapi dia tak ada kuasa nak menyucikan. Beza ni. Okey, air itu suci menyucikan selagi mana sifatnya menyerupai air yang terdapat pada sumber-sumber air mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, sedikit perubahan pada bau, warna dan rasa pada air tersebut tidaklah menjejaskan sifatnya yang suci lagi menyucikan. Yang terakhir, mereka juga berpendapat perlu untuk merujuk kepada pakar berkenaan risiko sampingan terhadap kesihatan dan sebagainya. Bukti dia adalah boleh guna air yang pendingin hawa tu kan, contoh dia tak ada kan. Tapi kena rujuk kepada orang yang ahli lah. Contoh mereka yang ada kepakaran dalam bidang, contoh air yang dihasilkan daripada aircon ni, adakah air itu tak mendatangkan mudarat kan? Kalau datang mudarat tak boleh lah kan. Atau pergi balon mandi air yang bernama dingin kan. Kalau ada mudarat, sebaiknya dielakkan lah. Dan yang sebetulnya tak boleh digunakan lah. Sebab apa? Dalam Jabatan Mufti dia dah bagi key lah kan. Perlu rujuk kepada ahli ni lah kan, rujuk pakar kalau ada risiko sampingan kan. Tak nak sebab dia guna pendingin hawa je, ni akan mendatangkan kemudaratan. Sebab apa? Yelah, ini bila kita tahu sedikit sebanyak tentang hukum ni, supaya kalau kita kena menjimatkan air kan, kita kebetulan dah boleh buka aircon kita banyak kan, ada air tu boleh kita guna kan, untuk beristinja ke, untuk apa, digunakan untuk berwuduk ke. Itu yang antara perkara yang boleh. Seterusnya soalan yang lain juga. Soalan yang lain diambil daripada Jabatan Mufti Selangor. Soalan ni menarik tuan-tuan. Soalan ni menarik sikit. Sebab tadi kita cerita pasal wuduk kan. Ni soalan dia berbunyi, kalau lah orang tu dia solat, lepas tu dia terlelap, maka sah atau tidak solat dia? Pertama perlu untuk kita ketahui kenapa soalan ini datang adalah kita pun sedia maklum bahawasanya kalau lah orang tu dah ambil wuduk, dia tertidur. Dia tidur dalam keadaan punggung dia tak rapat tanah. Contoh dia kalau duduk dalam bersila macam ni, dia duduk terlentang ke, gaya bebas ke, menyarap ke, berdiri ke, contohlah kan. Katakanlah terlentang, dia tidur, tak mahu dia baring. Jadi dia moment dia baring tu, dia dah tidur, batal dah wuduk dia wajib ambil wuduk lah. Ada pun kalau orang yang tidur punggung dia dekat tanah, contoh macam ni kan, duduk bersila betul lah. Jadi duduk bersila betul, walaupun dia khusyuk tidur tu kan, tidur memang siap mimpi kan, tidur macam tu. Sebab dia memang dah tetap, kalau the moment tengah sesedar ikomat kan, boleh tergerak je, tak jadi masalah. Tapi sunat untuk dia berwuduk, sunat saja, tapi tak wajib untuk dia. Baik, ini soalan yang dia tanya lah. Tengah-tengah solat dia terlelap. Jadi dijawab oleh
pejabat ataupun Jabatan Mufti Wilayah kat sini, Jabatan Mufti Selangor, mereka mengatakan kebiasaannya kita hanya mengantuk sahaja di tengah solat. Yang ni terlelap bukan tertidur. Ini yang membezakanlah terlelap dan bukan juga tertidur. Mengantuk tidaklah membatalkan solat. Selagi mana sebagaimana tidak membatalkan wuduk. Sekadar dia mengantuk tak membatalkan solat. Itu tak ada khilaf di kalangan para ulama. Sama ada dia tengah berdiri, dia tengah rukuk, sujud ataupun duduk. Maksudnya sekadar terlelap ataupun sekadar dia mengantuk tak membatalkan wuduk tersebut. Akan tetapi jika dia benar-benar tertidur ketika dalam solat, dalam solat, maka hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah seperti berikut. Yang pertama, jika dia tidur itu berlaku semasa duduk, iaitu punggung berada tetap di atas lantai, maka tidaklah batal solat. Contoh duduk atas dua sujud kan, tengah steady ke ataupun memang punggung dia dekat atas lantai. Jadi ataupun dia tengah tahiyat akhir lah. Selalu dengan qiyamul lail kan. Qiyamul lail dia kita tengok ada yang sujud ketika agak lama sedikit kan, luar daripada kebiasaan. Jadi tengah tahiyat akhir tu, jadi kalau tahiyat akhir tu dia mantap lah ketika tu. Jadi tak jadi masalah. Kalau dia tertidur pun as long tu, jadi tak batalkan solat. Akan tetapi jika dia tidur berlaku ketika mana dia sedang berdiri ataupun sedang rukuk ataupun sedang sujud, maka batallah solat mengikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini kerana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan jika seseorang tidur di dalam solatnya pada ketika sedang duduk, iaitu punggungnya tetap di atas lantai, tidaklah batal solatnya tanpa khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Akan tetapi jika ia tidur bukan ketika wuduk, bukan ketika duduk, yakni ketika berdiri, rukuk ataupun sujud, maka terdapat khilaf. Mengikut pendapat yang lemah tidaklah batal solat wuduknya, akan tetapi pendapat muktamad maka batallah solat. Cuma nak ceritanya, kalau ikut pendapat muktamad, pegangan kita yang kita pegang oleh pendapat ni memang standard yang kita pakai, pendapat muktamad dalam mazhab kita. Dia tengah solat kan, tengah solat memang confirm dia tidur. Dia tahu lah kan, terlelap dengan tertidur beza tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh tahu kan. Jadi confirm dah ketika tu batallah wuduknya kan, ataupun batallah solat. Sebab apa? Batal solat sebab dah terbatal wuduk dia. Tu je perkara yang kita nak bahas. Itu antara perkara yang boleh untuk dilihat lah. Sebab orang kata apa, kadang-kadang memang berlaku kan. Memang berlaku. Selalu qiyamul lail lah tuan-tuan. Solat fardu ni saya rasa jangan sangat lah, kecuali kalau dia tak tidur lah kan. Tak tidur, waktu dia pergi solat subuh, sebab dia tengok World Cup kan contoh, tu ada tendensi jugalah. Tapi ala kulihat, nak ceritanya wuduk itu terjaga selagi mana kalau kita wuduk, kita tertidur tapi kita dalam keadaan punggung kita rapat dengan tanah kan, ataupun punggung kita stable, tu tak jadi masalah. Baik, soalan yang terakhir tuan-tuan, before kita nak pergi solat ni, saya share sedikit soalan berkenaan dengan berkenaan dengan pakai stoma pad. Stoma pad. Bag apa? Bag kolostomi bahasa dia kan. Bag yang kat tepi tu kan. So apa saya cerita tuan-tuan? Sebab kadang-kadang memang ada orang kalau kita jumpa, kenapa dia tak solat, dia kata dia pakai bag yang kolostomi ni kan? Sebabkan najis bersama dengan dia. Dia kata macam tu lah kan, dia tak dakwa dia kan. Maknanya dia tak nak solat sebab dia kata najis bersama dengan dia. Dia menanggung. Sedangkan permasalahan ini telah pun dijawab oleh Majlis Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Ini dinukilkan dalam Jabatan Mufti Selangor. Saya cek tadi fatwa tu juga ada dijawab dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jadi dalam keputusan ni, Muzakarah mengatakan apa? Pesakit yang menggunakan beg kolostomi dikategorikan sebagai mengalami masalah darurat dan tidak dianggap sebagai menanggung najis. Ya, sebab kan dah disambungkan dekat dia punya usus kan. Doktor mungkin mahir lah kot nak bahas benda ni, cuma saya nak ceritanya najis keluar daripada situ kan, dah kena darurat lah. Dia bukan orang yang normal tuan-tuan. Bila ada darurat, hukum dia lain. Oleh itu mereka tidak perlu mengosong atau membersihkan beg kolostomi setiap kali berwuduk atau menunaikan solat. Itu yang pertama. Yang kedua, wuduk yang diambil oleh pesakit harus digunakan. Wuduk yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk melaksanakan semua ibadah termasuk menunaikan solat fardu, sehingga wuduk tersebut batal. Maksudnya dia boleh ambil wuduk tu, dengan satu wuduk tu dia boleh gunakan, kalau pokok dia boleh tahan lagi kan, dua zuhur sampai asar, boleh guna wuduk yang sama.
Beza kalau orang yang silsil apa ni, kecil tak lawas tu contoh, setiap kali dia ambil wuduk, dia kena ambil wuduk setiap waktu. Tapi kalau orang yang diuji ni sebab darurat, beza sikit daripada orang yang sebab dia uji dengan kesihatan, kena tepuk dekat dia punya perut ke contoh, dia pakai pad kolostomi tu, jadi hukum dia berbeza lah kan, sebab hukum dia dah termasuk, bila bahas bab darurat ni, dia tak sama dengan hukum orang yang normal ni tuan-tuan kan. Jadi nak ceritanya, solat laksanakan juga dalam keadaan posisi mana pun dia berada. Kalau orang tu dia boleh solat duduk lah. Kalau dia tak boleh solat duduk, solat dalam keadaan baring. Ini antara perkara yang boleh sedikit sebanyak untuk kita lihat. Dan juga yang terakhir, kebetulan dalam soalan ni juga dia ada share berkenaan dengan soalan ini ditanya pesakit tu, contoh kalau dia ada solat dan juga jadi puasa, tiba-tiba waris tahu dia tak ada, ataupun dia tinggalkan kan, dia ada tinggal solat contoh, adakah wajib untuk dia qada? Jawapannya tidak perlu. Ahli waris tidak perlu untuk mengqadakan solat si mati ataupun ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Hanya saja kalau dia ada puasa yang ditinggalkan, maka ahli waris ada dua pilihan, sama ada nak berpuasa pada si mati ataupun bayar fidyah. Kalau dia tak nak puasa pun tak ada masalah, dia bayar fidyah je untuk beberapa hari yang si mati setelah meninggal dunia. Diambil duit daripada mana? Diambil duit daripada duit si mati. Sebelum start pusaka atau pusaka nak lagi kan, ni bayar dulu hutang-hutang. Tadi hutang dengan Allah Ta'ala. Contohnya apa? Puasa yang ditinggalkan. Lepas tu ahli waris wajib catat berapa banyak keluarga telah tinggalkan si mati tinggalkan puasa kan, puasa sebagai contoh. Dan juga doktor memasahkan dia tak boleh berpuasa dah. Sebab apa? Dia tak ada kekuatan. Kalau dia puasa lagi mudaratkan badan, lagi lemah badan. Jadi ketika tu ahli waris dah memang wajib dah catat setiap kali berapa hari yang telah dia tinggalkan. Ini antara perkara dia lah kan? Dia ambil duit daripada mana? Dia ambil daripada duit si mati. Tapi kalau ahli keluarga, contoh anak dah gaji besar, nak bayar, pakai duit dia, tak jadi masalah kan? Jadi kalau tak ada duit daripada ahli keluarga, duit si mati ada, ambil dah daripada duit itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan permasalahan semasa lah. Sebelum kita akhir majlis kita hari ni, ada tak sebagai soalan? Kalau kita lepas operation ni kan ada darah, kita nak bangun ambil wuduk pun susah. Kalau kita solat omat waktu je tu kalau betul, soalan tu soalan yang baik buat praktikal juga. Kalau dalam keadaan macam tu kita tengok dulu keadaan kita lah. Contoh kalau hospital tu memang ada nurse ataupun ahli keluarga terdekat lah kan, yang ada, yang boleh bantu kita, kita semaksimum yang mungkin lah untuk kita bersihkan dulu memang kawasan yang, contoh kalau pakaian kita tak boleh tanggal kan, kita solat dalam keadaan mana lah yang boleh kita usahakan dulu. Contoh orang kata apa, darah ni kita singkirkan dahulu, dah singkirkan, kita orang kata apa, wuduk je lah sebagaimana yang boleh. Tapi kalau macam abang kata contoh lah, kita lepas operation tu memang kita seorang je kan, memang dah tak ada orang lain ke kan, memang doktor suruh kita rehat ke apa, memang kita pun tak larat dah. Jadi kadang-kadang tu boleh kita solat sekadar hormat waktu, tapi kita catat lah berapa banyak yang kita telah tinggalkan ataupun kita sekadar yang kita mampu lah. Ada soalan? Yang tentang ambil air semaya dalam kolam ni, kalau ada setengah kita ni pakai ambil terus dari kolam. Tapi saya tengok juga dia ambil air cebok, letak dalam cebok, dia tak dia kolam, dia ambil wuduk dalam air cebok. Okey. Macam mana keadaan yang dalam kolam tu kita tahu lah sebab dia cukup satu kolam kan. Yang dalam cebok tu dia ambil cebok patah habis, dia ambil cebok pula, dia ambil dalam. Soalan yang baik. Kita kalau yang duduk kolam tu kita dah settle kan, kita clear kan. Dia takkan jadi air mustakmal. Okay. Air yang kita cedok daripada kolam tu, contoh ada orang ambil kan, dalam gayung air tu dia letak tepi, dia nak buat hal dia lah dekat sini kan. Boleh dia untuk dia berwuduk daripada situ sebab dia masuk tangan tu, dengan syarat waktu dia masuk tangan tu sekadar dia bukan nak membasuh tangan ketika tu, dia sekadar niat nak pindahkan air saja. Dia kena ada niat ketika tu. Dia ulama mazhab Syafi'i bahas. Memang ada kita, saya lupa ibarat kita ada, tapi memang pernah terlintas. Isu ni pernah viral sekali. Ingat saya waktu saya zaman belajar tu ada viral sekali. Kalau tuan-tuan ingat, kisah ni Dr. Syed Syarizat.
sekarang ni dalam kuasa fatwa wilayah pensyarah di UiTM, mantan pegawai Jabatan Mufti Wilayah. Cuma saya nak ceritanya, satu ada kaitan dengan Bilal lah, bila ada syarah sikit kan Pak tu. Sebab ada netizen tak setuju waktu tu, saya ingat lagi. Jadi dalam kitab tu memang ibarat sebut betul, kalau ada air, contohlah air ni bekas bekas gayung kan, kita dah isi air, kita datang masjid kan, orang lain semua ambil dari bola, kita ambil dari sini. Kita ambil je air daripada sini, kita memang bila moment kita ambil tu memang kita niat nak pindahkan dia, bukan kita niat nak basuh tangan kita dalam tu. Jadi kita niat ni memang kita nak angkat air saja. Lepas tu kita bila mana kat sampai sini baru kita start kita punya aktiviti lah, iaitu berwudu. Tak jadi masalah. Jadi tak ada masalah. Yang ada masalah tu kalau dia ambil dia gayung tu, memang dia moment dia start dia niat kat situ, tu problem. Maksudnya dia ambil niat tu memang nak basuh tangan ke, ambil wuduk ke apa, tak ada niat nak pindahkan air. Tu jadi air yang mustakmal terus. Allah alam. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kata. Ada satu. Okey, segala baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun dan maaf. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.